ارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والجوع ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan perizinan serta limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi yang mulia ini Allah telah memilih kita untuk kita sama-sama menghadiri program semalam subuh di surau ini, bagi sama-sama kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan masuk dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan bertambahnya ibadah, bukan meningkatkan lagi, kena tambahkan lagi ibadah. Dalam bulan-bulan lain kita kena tingkatkan ibadah kita, tapi dalam bulan Ramadan kita kena menambahkan lagi ibadah kita kepada Ta'ala ialah ikhlas, hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah ikhlas. Inilah merupakan tunjang utama dalam kita beribadah. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, yang bermaksud padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Daripada surah Al-Bayyinah ini, dua perkara dalam kita melakukan ibadah ini, dua perkara kita kena capai. Yang pertama ialah hanya kita beribadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keikhlasan hati, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ikhlas. Jadi mesti kena tanamkan keikhlasan dulu sebelum kita melaksanakan ibadah, supaya ibadah kita tidak sia-sia. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam kita melaksanakan ibadah ini, ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mengikut Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hashr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang bermaksud apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ada-adakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Jadi dalam kita beribadah ini mesti ada contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita memandai-mandai. Dalam bahasa Jawanya, jangan
Kita duit balik. Dan ini bukan berapa banyak kita beribadah. Yang Allah suka ialah ibadah yang istiqamah semampu kita. Tapi yang Allah tekankan di sini ialah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang konsisten, iaitu yang istiqamah. Bukan berapa banyak kita solat, bukan berapa banyak kita sedekah, yang penting konsisten, iaitu istiqamah. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud amalan yang paling dicintai Allah ialah berterusan walaupun sedikit. Zikir-zikir yang Nabi ajarkan, benda senang je. Dan zikir itu benda yang selalu kita buat. Apa lagi? Solat subuh, datang masjid, datang surau, solat subuh berjemaah, itu salah satu sunnah baginda. Masuk surau tadi baca doa ke tidak? Apa doa masuk surau? Masuk sahaja niat iktikaf ataupun tidak? Itu sunnah-sunnah tu. Lepas tu solat sunat tahiyatul masjid ataupun tidak? Solat sunat sebelum subuh, solat subuh secara berjemaah. Selepas subuh nanti ada Isra', lepas tu ada duha. Lepas tu masuk lagi waktu zuhur. Kita bersama, semoga itu sentiasa dalam doa Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkenan rahmat, manfaat kepada kita semua, dapat sama-sama kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dah, dek.